Bersama kita sekarang ialah Encik Nur Azlan bin Abdul Jalil, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pelapah. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Untuk makluman Cikgu, Sekolah Kebangsaan Pelapah akan melancarkan sebuah program yang dinama Skep TV. Boleh berikan sedikit ucapan dan harapan Cikgu berkenaan program ini? Okey, pertama sekali saya merakamkan ucapan terima kasih kepada khusus untuk unit PSS yang telah berjaya merancang dan melaksanakan Skep TV ini dengan jayanya. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat, khusus warga sekolah PIBG dan juga warga Polapol sendiri yang memberi sokongan dalam penghasilan Skep TV ini. Harapan saya sebagai guru besar sekolah ini ialah mengharapkan bahawa Skep TV ini akan menjadi satu medan ataupun landasan untuk anak-anak Pelapah mengembangkan bakat dalam segi tuntutan pendidikan terkini yang menjurus ke arah pendidikan digital. Dan saya mengharapkan bahawa anak-anak Pelapah dapat mencari sesuatu yang baru untuk bekalan di masa yang akan datang. Terima kasih Cikgu atas ucapan dan sokongan yang diberikan. Bersama kita sekarang ialah Tuan Farouk Fasha bin Basharuddin, YDP PIBG Sekolah Kebangsaan Pelapah. Apa khabar Tuan? Khabar baik Adik Ratu, Alhamdulillah. Untuk makluman Tuan, Sekolah Kebangsaan Pelapah akan melancarkan sebuah program yang bernama Skep TV. Boleh berikan sedikit ucapan dan harapan Tuan berkenaan program ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, syukur hari ini kita sama-sama menyaksikan satu lagi langkah yang hebat, iaitu pelancaran Skep TV. Sebagai yang di-Ketua PIBG SK Pelapah, saya rasa sangat teruja dan bangga dengan inisiatif ini. Bukan mudah untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan bermanfaat seperti ini. Jadi syabas pada Tuan Guru Besar, Guru Penolong Kanan, guru-guru dan serta warga kerja SK Pelapah yang terlibat. Dan harapan saya, Skep TV ini bukan saja menjadi satu saluran untuk perkongsian maklumat, tapi juga menjadi satu ruang untuk anak-anak kita menonjolkan bakat dan belajar perkara yang baru. InsyaAllah ini akan menjadi titik mula untuk masa depan mereka dalam dunia media yang serba canggih ini. Jadi akhir kata, good luck dan teruskan berkarya. Kami di pihak PIBG sentiasa menyokong sepenuhnya. Tahniah sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuan atas ucapan dan sokongan yang diberikan. Skep TV, lensa ilmu, suara sekolah. Bersama kita sekarang ialah Yang Berhormat Dato' Muhammad Razif bin Muhammad Ali, Adun Sungai Lui. Apa khabar YB? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir ke sekolah kami. Untuk makluman, SK Pelapah akan melancarkan sebuah program yang bernama Skep TV. Boleh berikan sedikit ucapan dan harapan YB berkenaan program ini? Harapan saya selaku pemimpin kawasan ini sudah sentuh dah untuk melihat program yang dirancang oleh pihak sekolah berjaya dan akhirnya nanti akan mendapat kecemerlangan dan melahirkan pelajar-pelajar yang berkebolehan. Dan semua program ini tentunya disusun oleh guru besar berdasarkan kepada kebolehan individu pelajar-pelajar yang ada di sini. Dan kita harap semoga program ini sebegini akan dapat diperluaskan lagi dan penglibatan lebih ramai pelajar-pelajar untuk menyertai
program yang diadakan ini, dan akhirnya nanti akan melahirkan individu-individu yang berpotensi lah. Terima kasih YB atas ucapan dan sokongan yang diberikan. Skep TV, lensa ilmu, suara sekolah.